Labah-labah buncit. Dalam sebuah belukar, tinggal seekor labah-labah. Sarangnya lebih besar daripada sarang labah-labah lain. Dahulu, bapanya yang membuat sarang itu. Kemudian, ia menambah di sekeliling sarang itu, maka besarlah sarangnya. Labah-labah itu berlari dengan pantas dari tengah ke tepi sarang. Ia menangkap mangsanya. Binatang yang ditangkap segera dimakan. Badannya semakin hari semakin besar. Perutnya pula semakin buncit. Ia memang kuat makan. Perutnya sentiasa berasa lapar. Pada suatu hari, datang 2 ekor labah-labah. Satu dari arah timur dan satu lagi dari arah barat. Kedua-dua labah-labah mau menjemput labah-labah buncit makan kenduri. Kenduri itu diadakan pada waktu yang sama. Ia menjadi serba salah. Labah-labah buncit bertanya pada jiran-jirannya. Mereka juga mendapat jemputan. Jiran di kiri pergi ke jemputan arah barat. Jiran di kanan pergi ke jemputan arah timur. Labah-labah buncit mendapat akal. Ia meminta kerjasama jiran-jirannya. Labah-labah buncit memberi tali kepada jiran-jirannya. Siapa yang dihidangkan makanan dahulu, tarik tali itu dan dia akan pergi ke sana. Tali itu diikatkan pada perutnya supaya tidak terlepas. Kedua-dua labah-labah itu pun pergilah ke kenduri masing-masing. Apabila jamuan dihidang, jiran kanan pun menarik tali dari arah timur. Pada masa yang sama, jiran kiri pula menarik dari arah barat pula. Labah-labah buncit tidak dapat mengikut ke barat. Ia tidak sempat membuka ikatan perutnya. Maka terjerutlah dia. Kedua-dua jiran labah-labah buncit terus menarik tali masing-masing. Perut labah-labah buncit semakin menjerut. Setelah tidak berjaya menarik, kedua-dua jirannya pun berhenti. Mereka menikmati hidangan. Selepas makan, mereka pun pulang. Mereka mendapati labah-labah buncit pingsan. Mereka cuba membuka tali yang tercerut di perut labah-labah buncit. Sayangnya mereka tidak dapat membuka ikatan itu. Beberapa hari kemudian, labah-labah buncit pun sedar. Ia berjaya membuka ikatan di perutnya. Sejak itu dia tidak hiraukan makanan lagi. Perutnya tidak berasa lapar seperti selalu. Pinggangnya pun semakin ramping bekas kena cerut. Hingga sekarang, pinggang labah-labah kecil dan genting. Pengajarannya, jangan tamak. Orang yang tamak selalu rugi. Sekian.